Raja Lawak dengar boleh jangan. Oh, okay, Raja Lawak. Baik cerita Perlis. Cerita Perlis ni baru. Bagi cerita yang sebelum Perlis nak. Cerita Rafli Zamli. Nak. Orang paling kuat dalam PKR. Tiba-tiba dirututkan jawatan. Bagi apa anak dia pada perempuan dia yang rakyat tanah punya. Orang Pulau Pinang, Pulau Pinang pun tak mau. Sebab aku memang duk kawan mana apa. Orang ludah dia anak dia. Lah ni anak jadi presiden. Gila babi. Jangan adik cerita musang berjanggut. Cerita apa tak ada dana itu akibatnya. Ni cerita dana ni. Dana yang dibagi daripada Anwar Ibrahim akan minta pada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim akan minta pada Menteri Malaysia Anwar Ibrahim akan minta pada Menteri Kewangan Anwar Ibrahim. Dan Anwar Ibrahim akan berjumpa dengan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim akan minta pada Anwar Ibrahim. Maka lulus tajuk kerajaan pada Anwar Ibrahim. Bodoh. Best kan? Rafli Ramli tu orang kanan dia pun dipecat. Kau bayangkan tu hulu langat tu siap menyanyi memuji macam-macam tu. Langsung tak ada apa-apa. Jadi pada korang ni tak best cerita yang sekarang ni, kita cerita yang sebelum ni lagi best. Bodoh. Tambah lagi. Lagi yang lawak ni Raja Lawak kan. Kau tahu Raja Lawak mana tau? Ni Anwar Ibrahim. Berjoget masa apa? Mari bawa kuraikan cinta. Dia berjoget sebelah Sultan Brunei. Sultan Brunei macam ni pandang dia. Aduh betul ya. Itu lagi lawak weh. Aku cakap. Boleh bangun menari. Wui. Dulu masa kena tangkap, alah pinggang patah sekarang tak patah dah. Bodoh je. Tambah lagi. Donald Trump datang, satu hotel dia sewa. Satu bangunan. Bodoh punya kepala non bengang ni. Donald Trump dia ingat Donald Trump dia bawa bini dia bawa semua lah. Dia ingat satu bangunan dia gila. KL jalan tutup. Bodoh. Perdana Menteri yang paling bodoh. Dan disokong oleh Walalun yang bangang.